Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sempoi. Baik, hari ni cikgu nak berkongsi ataupun pengalaman yang tak seberapa ni pada mereka yang pemula, yang nak buat sendiri dan juga nak cari untuk pagak di kawasan rumah, kawasan kebun, kawasan kandang. Dan apa yang sekarang ni cikgu tempuh buat adalah sistem pagak ataupun tiang pagak tu. Cikgu akan kongsikan apa yang telah berlaku pada diri cikgu tempuh, dan cikgu tempuh nak berkongsi pengalaman dan juga kesan daripada pemilihan tiang pagak yang sesuai untuk apa yang projek yang kita akan usahakan. Yang pertama, jom kita tengok projek apa yang kita pemilihan tiang pagak ni memang perlu penting sebabnya banyak faktor-faktor dia, dan cikgu akan kongsi dalam konten kali ini. Let's go. Okey, ini adalah tiang pagak yang cikgu buat sendiri. Cikgu buat 4x4 dan memang cikgu ada acuan dia lah. Okey, ada acuan dia, dan insya-Allah setakat ni memang tak patah sebab cikgu letak besi 2 batang. 2 batang iaitu Y10, memang kemas lah. Okey. Ini pemilihan cikgu yang pertama lah, nanti kita bincang kemudian. Itu adalah tiang 3x3 yang cikgu belilah. Dan apa yang nak cikgu kongsi kat sini, tiang ni memang cikgu tak recommended sangat lah. Sebabnya mudah patah. Mudah patah dan juga memberi payah kita buat kerja 2 kali. Bukan tak recommended, tetapi orang kata apa, tengok pada keadaan dan keadaan landscape tanah kita. Sebabnya banyak patah ni. Ni dia tu dia. Kesan patah ni. Ni adalah tiang yang cikgu belilah. Okey. Ni yang kedua. Tadi tiang yang buat, ni tiang yang cikgu beli. Okey, kayu ni kena tengok pada jenis kayu juga. Kadang-kadang kayu jenis hak elok, tembusu ke kan. Yang tahan lasak tu memang sesuai lah. Tapi kalau kayu biasa ni, biasanya cikgu buat setakat ni paling kurang pun 3 tahun lah. Paling lasak pun 5 tahun. Sebabnya faktor anak-anai dan juga faktor cuaca lah menyebabkan dia cepat raput. Jadi cikgu dah guna tiang simen, tiang tiang kayu, tiang simen buat sendiri. Okey, yang keempat. Yang keempat, jom. Yang keempat ni, tiang ni. Tiang ni agak kasar sikit lah harga dia. Dipanggil apa ni? Tiang bulat ni lah. Dia anti karat dan harga pun boleh tahan. Dan untuk depan rumah comel lah kita letak dia kan. Ni dia. Okey. Dan juga tiang simen ni pun cikgu buat sendiri ni. 8x4 ni. 8x4 kaki ni. Ni dia. Cikgu buat sendiri dengan ketinggian 6 kaki. Tu dia. Jadi kalau cikgu ada model sikit, cikgu memang rekomenkan pakai tiang ni lah. Untuk dekat rumah, depan rumah. Dia lebih senang kita nak set up dah. Okey. Tiang yang terakhir yang cikgu nak recommendedkan untuk rakan-rakan YouTube adalah tiang jenis L angle ni. Ni dia cikgu buat belakang ni. Ni cikgu tak buat YouTube pun ni. Ni nak tunjuk kat hangpa semua. Tiang L angle besi. Memang tebal sikit. Dia pun boleh tahan juga harga dia. Tapi bagi cikgu tempur, ini adalah tempat yang paling sesuai cikgu pakai sebabnya nanti cikgu terang lah untuk ni. Ni adalah proses cikgu menyiapkan pagak di sekitar kandang cikgu tempur. Dan banyak solution dan banyak masalah dan juga banyak benda yang perlu cikgu pernah membaikkan. Jadi inilah dia tiang yang terbaik yang cikgu ada. Kan? Nanti cikgu bincang depan ni. Ni adalah tiang at angle lah. Cikgu tanam, cikgu potong 6 kaki dan tanam sekaki. Okey, L angle ni sebenarnya dia boleh panjang dia 19 lebih lah, tak sampai 20 kaki. Jadi cikgu potong 6 kaki lebih sikit dan cikgu potong dan cikgu tanam sekaki. Sebenarnya L angle ni best cikgu recommend lah. Untuk kawasan yang terhad dan juga untuk kawasan yang banyak kerah. Sebabnya bila banyak kerah ni dia suka enjut. Jadi benda tu dia akan rosak, dia akan patah dan juga menyebabkan cikgu memilih besi lah setakat ni.
besi dan juga tiang yang cikgu buat. Dan cikgu lebih yakin dengan penggunaan besi dan juga tiang simen yang cikgu buat. Cumanya harga. Harga ni dah memberi peranan penting dalam proses kita nak menyiapkan sesuatu kawasan. Pagak ni memang penting untuk musuh tanaman kita dan juga orang dan juga macam-macam lagi faktor. Bila ada pagak ni, kita sekurang-kurangnya kita melindungi kawasan kita daripada perhatian dan juga musuh lah. Okey, jadi cikgu di sini nak berkongsi bahawa pemilihan tiang ni bergantung kepada kos dan juga kawasan. Dan juga apa yang kita nak buat. Contoh kawasan depan ni cikgu gunakan yang lebih tahan lasak dan juga lebih cantik. Penggunaan kayu ni kalau kata kita untuk sawit, getah untuk tempoh yang 4 ataupun 5 tahun memang sesuai untuk kayu. Cepat, ringkas dan senang kita nak buat. Untuk kawasan lebih kurang macam cikgu ni, seekar cikgu campur-campur lah. Depan cikgu buat bercantik sikit, belakang cikgu guna kayu. Tapi cikgu memang tak recommend lah penggunaan tiang simen yang mudah patah. Dan dia kalau kita dia direct panas tak apa. Bila dia duduk bawah teduh pokok, dia lama-lama binatang tu kera terutamanya, dia akan enjut, dia pecah, patah dan menyebabkan kita terpaksa ganti dan juga kena buat semula. Itulah tip yang boleh cikgu kongsi bersama rakan-rakan YouTube yang ingin memulakan sesuatu projek ataupun pemilihan tiang pagak. Okey. Sebenarnya itulah dia. Dalam proses kita nak berkebun, nak buat pertanian ni lambat. Pertanian ni lambat untuk dapatkan balik apa yang kita nak kan. Tetapi dari segi kepuasan, dari segi orang kata kesihatan, insya-Allah kita exercise dan juga orang kata kepuasan kita lah sebenarnya. Untuk pertanian ni lambat sikit lah bagi cikgu kan. Bagi cikgu lambat dapat melalui pertanian ni. Cuma dia lama. Jangka panjang untuk hasil tu lama. Apapun kita usaha saja. Apa yang kita buat, kita hanya merancang, kita buat apa yang terbaik, apa yang kita mampu. Tamat dia perancangan daripada Allah saja. Kan? Sebab apa kita hanya mampu untuk merancang. Yang tentukan cantik ke, tak cantik ke, berjaya ke, semua Allah SWT lah. Kan? Jadi untuk episod ni cikgu memang bincang pasal tiang pagak lah. Sebabnya tiang pagak ni memang cikgu recommend lah kan pada kawan-kawan. Apa yang cikgu cerita ni adalah dari pengalaman dan juga kesalahan, kelemahan dan kejayaan. Sebab tu cikgu kongsi juga pada kawan-kawan YouTube ni supaya jangan benda yang salah tu jangan dibuat. Tapi benda kita buat salah dan kita cuba perbaiki pengalaman yang terbaik. Okey, itu saja untuk episod kali ini dan cikgu doakan kepada semua yang menonton di channel Cikgu Tempus. Terima kasih banyak-banyak dan cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kerana terus support Cikgu Tempus dan menyebabkan cikgu terus berkarya dan menyimpan momen-momen penting dalam kehidupan cikgu. Jumpa lagi. Semangat. Bye-bye.